Hari ni tuan-tuan bersama dengan saya di Lubuk Continental Mercedes yang paling murah tuan-tuan. Hari ni saya ada W204 C-Class dengan E-Class. Saya nak lelong harga murah-murah special untuk tuan-tuan. Kita bermula dengan yang ni tuan-tuan. W204 C200 tahun 2010. Yang ni 1.8cc CGI punya enjin, bukan kompresor tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok bahagian dalaman dia tuan-tuan. Memang cantik, memang kemas lagi. Yang ni tuan-tuan akan terkejut dengan harga dia tuan-tuan. Siap Puspakom dan siap tukar nama tuan-tuan. Tak ada processing fee. Rotex dia baru 200 lebih saja. 1.8cc tuan-tuan. Awanggat punya spek. Kemudian tuan-tuan yang kedua, spek yang sama. Yang ni tuan-tuan bagi dekat saya. Harga pun sama. Yang ni C180 AMG punya package, sport package. Yang ni saya nak jual dekat tuan-tuan. Yang ni kereta memang cantik, memang handsome. Datang dengan rim AMG. Okey, yang ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak berminat dengan yang pre-facelift, saya ada yang facelift punya version tahun 2012. Siap Puspakom, siap tukar nama. Kemudian saya ada W211. Okey, W211, yang ni saya nak jual dekat tuan-tuan. Murah-murah saja tuan-tuan. Yang ni lagi satu biji tuan-tuan, W211 E280. Okey, yang ni lagi sebiji tuan-tuan, S300 tahun 2007. Okey. Tuan-tuan, mana-mana tuan-tuan yang berminat, tuan-tuan boleh tengok saya ada banyak lagi tuan-tuan. W212, W204. Banyak lagi dekat luar pun saya ada. Hari-hari ada stok masuk. Tuan-tuan berminat, call terus datang showroom. InsyaAllah kita boleh deal. Assalamualaikum.